Syami untuk bahasa Melayu, lelaki dan perempuan adalah Una. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Kita akan mulakan dulu dengan Syami terlebih dahulu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syami, pemenang seterusnya. InsyaAllah, saya akan nyanyikan lagu Piramli dan Saloma daripada kumpulan Alfa. Tak ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukar kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dakapanku. Mengapa sekarang engkau menyesal? Hatiku rasa semuanya pernah genggam tanganku, ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saloma. Salahkah jika kita mencoba? Lepaskanlah semua ragu di dalam hatimu, kan ku jaga dirimu sampai akhir hayat pun ku ada. Sudikah kau jadi milikku? Wow, aku suka lagu ni. Yeah, me too. Kan? Suara kau sedap. Okey, betul-betul no, betul. Ada bakat, aku dengar bakat tu. Aku tak nampak, aku dengar. Cuma apa yang aku agak spoil sikit aku rasa, sebab kau tengok lirik pada lagu Melayu. Dia dah nervous dah tadi. Itu yang buat aku rasa macam okey, aku perlu tamatkan awal. Bukan sebab suara, tapi sebabkan lagu Melayu ni mu boleh pilih anything, lagu yang mu nak. Dan tak ada traditional ke apa semua. So boleh lagu tapi mu pakai lirik dan terlampau banyak mu punya lirik tu. Mu terlampau gini. Jadi macam it's not a performance. It's a practicing dalam gitu. Okey, boleh ulang lagi sekali? Performance kena banyak gerak. Sebab banyak ni. Maaf andai aku pun terluka, pintaku hanya. Maksudnya itu performance. Maaf andai aku pun Dalam toilet. Masih dalam toilet. Tengah practice. So that's the thing. Boleh ulang lagi sekali? Tak boleh lah. Cukup. Okey, itu je lah spot bagi aku. Tapi suaramu tak teruk pun. Kan, saya cakap tu tadi. Sedap. Aku tak suka suaramu sebegini. Suaramu kau tarik tau. Tu duk habis celur tu. Sekali sedap. Okey, so itulah dia. Sorry Una. Dan kita silakan kedua-dua ke depan. Okey, aku dah dengar tadi. Syami, aku minta maaf, aku nak bagi tahu mu yang suara Una memang unbelievable today. Kau tahu macam mana performance dia. Performance dia today was a nice performance, Syami. Aku harap Saya bila dia dengar sepi tu, saya rasa macam saya dah kalah. okey. Itu lah. Bila aku dengar dia tarik tu, aku dah tahu siapa pemenangnya bila dia tarik. Tolonglah duduk. Dan pemenangnya, saya minta maaf sekali lagi bagi pihak lelaki. Pemenang untuk kali ini jatuh kepada Syami! Tak payah makan nasi. Okey. Jadi, mata sekarang 4 berbalas 1. Kau bayang kalau 4 balas 1 ni sebenarnya tak